Nabi kata, saya kunu ala nasi sanawatun qada'atun. Kazabu fiha sadiq, sadaku fiha al-kazib. Akan berlaku satu zaman di hujung masa nanti atas umat manusia, orang-orang yang bercakap benar dia anggap bohong, orang-orang yang kaki bohong dia anggap benar. Faham? Lagi ni ya. Orang yang jahat dia anggap sebagai orang yang betul. Nipu orang api kapung. Orang Pulau Usa yang lebong 8,000 tak payah hutang pitih orang. Orang Cenering kena 11,000. Orang Ulu Takir kena 4,000. Orang Ladang kena 5,000. Lah ni duduk mana pula? Duduk main ngecang pula. Dia main lek ngecang pula. Bakal lagi-lagi gitu lah. Bila orang pakak duk bunyi-bunyi lebong pitih orang, duk sindir-sindir ke dia, dia buat kan ni? Dia tulis dalam Facebook, Allah bersama orang yang benar. Kawan-kawan dia masuk, terbaik, mantap. Padahal dia bapak lebong, dia tulis, Allah bersama orang yang benar. Selamat, habis cerita. Faham? Jadi ni kalau membunuh orang, dulu buat keluar dalam Facebook, kita cari pembunuh, walau siapa tu lubang cacing. Selamat. Faham lagi? Jadi sekarang kalau kata kita perangi rasuah besar-besaran, habis-habisan, maulah bapak rasuah. Faham lagi? Tahu tak? Padahal dia adalah bapak rasuah. Dia dilantik sebagai orang yang untuk mencegah rasuah dan sebagainya. Dia pembunuh, dilantik menjadi polis dan sebagainya. Dia perosok negara, dilantik menjadi pemimpin negara dan sebagainya. Kerana itu akhir zaman. Kita tak mayang. Memang tak mayang 5 waktu. Faham lagi? Kita tulis dalam Facebook, jangan berani tinggal solat seumur hidupmu. Orang tulis benda, mantap bro. Tahu tak? Tu je cara dia. Jadi kita tak semayang 50 tahun tu selamat lagi. Selamat dah di mata manusia. Dengan satu caption saja. Tahu tak? Jangan berani meninggalkan solat. Dia dah bila kecil tak mayang. Tu akhir zaman ni. Faham? Rupuang hak jenis tak jaga anak. Tak tahu anak mandi ke tidak. Tak pandai nak nanak anak. Anak tinggi kena masak nasi. Dia tulis ke mana? Dia ambil gambar di nanak nasi. Dia nampak. Kasih sayang ibu terhadap anak-anak. Orang kata terbaik. Anak kunci surga. Faham lagi? Padahal mak tu jahat kali. Tu akhir zaman. Guna media sosial. Betul tak?